Mana lagi? Melaka lah. Oi, orang Melaka, korang kena datang try nasi lemak Laksamana. Port baru dekat area Bukit Piatu. Mereka dibuka setiap hari 10.30 pagi sampai 10.30 malam. Beca pun ada. Okey, tempat mereka memang luas. Okey, seating dia boleh katakan comfort zone. Okey, ramai boleh duduk. Design dia memang sangat unik. Jom, menu pula. Menu dia utama nasi lemak, bobola nasi lemak, kerang sambal, sotong sambal, ayam goreng, rempah dan sebagainya. Rendang pun ada guys. Selain nasi lemak, mereka ada roti sangkaya. Memang sedap, korang kena try ni. Okey, dan juga mereka ada juga goreng-goreng local cuisine yang lain, air dan sebagainya. Tengok nasi lemak dia, mereka pakai basmati guys. Serius, sambal dia memang sedap. Miun goreng dia juga memang padu juga. Okey, korang kena datang try. Okey, tak try korang rugi. Roti sangkaya, nasi lemak dan pelbagai lah jenis. Jangan lupa korang kena try tau. Ciao.